Assalamualaikum and hello guys, selamat kembali dalam channel Fizlu. So hari ni lah aku akan share kepada korang. Aku akan cerita sikit lah lifestyle aku bercuti raya. So aku dapat cuti selama seminggu lebih lah. So agak lama tu. Dan aku sebenarnya ada banyak kerja juga nak kena buat. So aku akan singkatkan lah video ni supaya aku berangkumil lah, supaya korang boleh enjoy. Tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek lah. So aku akan share lah aku daripada rumah kan. Kini aku daripada Ipoh sebab aku belajar daripada Ipoh kan. Belajar dekat PO Politeknik Rumah. So aku share lah daripada PO kan, daripada rumah sewa aku. Dan aku naik bas ke mana kan, balik rumah tu sampai lepas tu aku balik kampung. Aku share benda tu lah. So aku buat apa, time raya aku buat apa, aku share aku ke mana je kan. So itu saja. Aku harap korang enjoy video ni. Aku harap video ni tak terlalu bosan kan, tak terlalu panjang sebab aku buat tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek. So yeah, I hope you guys enjoy this video. And I hope you guys please tengok sampai akhir lah. Sebab video ni tak tahu lah, aku rasa macam enjoy bila aku edit video ni. So aku harap korang enjoy juga sampai ke akhir video. So please enjoy this video. So dekat sini lah aku dengan kawan aku mengucapkan selamat hari raya semua dan pesan seramai sebelum balik ke halaman rumah sendiri lah. So kita orang ada yang balik ke Melaka, ada balik ke Selangor. So macam-macam lah. Ada naik kereta dari rumah Ipoh je. And then this aku on the way ke rumah. Aku naik bas daripada pukul berapa? Daripada pukul 7 pukul 8 lah. So this is on the way to Selangor. So after few day ni, sehari sebelum aku balik kampung pada malam tu. So this is my aku punya kampung lah. Kampung dekat Pahang, spesifik Jengka 14. So this is suasana di kampung lah, dengan apa warna pokok-pokok ni hijau dengan vibe yang tenang kan. So memang seronok lah, dapat vibe macam ni. So yeah, continue with aku saja pusing-pusing tengok. And then this is malam raya. So aku tengoklah bunga api tu macam tu lah. So yeah, bunga api nampak dia main mantap tu. Sebenarnya actually ni aku ambil daripada jauh, so memang kurang nampak. Nanti aku akan add footage lain yang lebih dekat lagi. So sinilah the just main. So ni so jiran aku di kampung ni dia main bunga api dekat. Yang aku terkejutnya bila dia cakap dia baru habis M300 for this firework. But actually okay lah for 300, and the duration of the firework was really long. Memang lama dia punya bunga api tu memang mercun dia tu. Lama, lawa, cantik dan lama. Memang berbaloi lah untuk harga 300. Tapi for me, aku kurang minat sikit untuk spend dekat benda-benda macam ni. So this is aku di pagi hari raya. So aku siap-siap lah lepas solat Jumaat semua. So aku siap-siap pakai samping semua, dah smart semua. Actually ni sebelum solat Jumaat, sebelum solat hari raya. So, yeah. So this is a day after. So hari raya kedua aku jalan-jalan dengan family aku, makan-makan je. And then balik tu memang agak sibuk sikit, tapi aku just ambil sekejap kan. So inilah suasana aku di kampung, di belakang rumah aku. So yeah. Actually banyak dah berubah daripada aku kecil-kecil dulu. So ni memang dah nampak. Actually memang kalau tengok aku kecil, memang benda-benda ni semua ni tak ada semua. Lepas tu kawasan ni pun banyak kosong ni, banyak dengan pokok-pokok buah lah. Ada pokok buah manggil semua. Sebenarnya actually buayan tu pun memang baru ada. So sebelum ni memang tak ada pun. So lah beberapa tahun yang terdekat lah. So ni lah. Apa tu yang tepi-tepi tu kata dinding-dinding tu sebenarnya tak ada pun. Tu aku baru tambah sikit kan, bagi luas sikit buat bilik dia. So memang luas kampung aku punya rumah ni. Aku punya rumah ni memang luas lah, bagi memang selesa lah. Cuma satu je lah masalah dia adalah cuaca panas. Kita nak sini memang cuaca betul-betul panas lah.
So this is the day of the malam pada hari raya kedua. So kita orang just enjoy playing, mengapi kan. And ada firework. Banyak juga diorang beli kan. Aku macam wow, banyak gila diorang spend dekat bunga api. So this is on the way balik Kelang balik. Ya, balik semua. So banyak accident. And then pada hari sama juga adalah hari jadi ayahku. So kita orang senyap-senyap, aku dengan abang aku belikan kek macam tu. So ya, sampai jadi ya. Alright, mantap. So ni hari jadi ayahku yang orang kata first time aku dapat beli sini. Abang aku beli sini, tolong belikan macam tu. So pada hari selama tu adalah foto-foto lain kan. Contoh ni kat sini aku dengan member aku ICT Mall. So this is dalaman aku, not bad tu. Lepas tu ni kita orang aku makan dengan member aku kat sini kat air gepuk air banyak sedap serius gila. And then this is after aku balik tu aku terus balik terus buat terus buat kuih. Nama kuih tu kuih bipang. And then this is the last day. Jadi semalam lah. Hari ni hari Sabtu, ni hari Jumaat malam. So kita orang just pergi decide aku lepas aku pergi dari rumah member aku tu, kita orang decide untuk pergi keluar kafe malam-malam hari. So kita orang pergi keluar this orang kata suasana sana lawa tu serius tipu. Dan ada pun kopi actually mantap. Aku ada bukan Americano Regal tu ice, not bad. So that's really. So yeah, continue. Then so ni aku sejam lah. Aku ingat ada macam tangga boleh di atas. Aku harap korang enjoy video ni kan sampai hujungnya. Walaupun aku rasa banyak orang kata penambahan aku lewat menambah baikkan lah supaya video tu nampak lebih lebih orang kata menarik perhatian tu. Tapi first try. So kalau apa kata aku boleh dapatkan pendapat dari korang boleh komen dekat bawah kan. So boleh bagi tahu suggestion aku tambah baik aku punya video-video akan datang. So maybe for the next like vlog, maybe I doing another vlog. Untuk next vlog aku boleh buat nama baikkan. Maybe korang nak macam mana kan. Maybe ada cara yang kiranya ya daripada YouTuber lain kan. So thank you guys for watching this maybe vlog video atau lifestyle of me. So I hope you guys enjoy until the end and goodbye. Selamat jumpa pada next video. Assalamualaikum.